Yang ini orang kata resepi turun-temurun ya, sejak daripada zaman 1820. Dah cantik lah. Cantik, dia nampak macam skun tau awal. Untuk kali ni Daniel Zaini akan tunjukkan resepi kedua. Yang ini orang kata resepi turun-temurun ya, sejak daripada zaman 1820. Di mana ketika Francis Light datang pertama kali ke Pulau Pinang dan merasa iaitu donat asli ya. Jadi sekarang kita nak buat adunan donat dulu. Wah, kita buat donat. Adunan donat. Kita ada tepung. Ada apa nama ni? Tepung gandum. Tepung gandum. Kita masukkan semua kan sebab dia dah sukat semua siap. Jadi kita masukkan semua tepung gandum. Okey. Lepas tu kita masukkan ni gula dalam 3 sudu besar. Yang ni pula garam. Garam ni just a pinch je lah. Kita bukan nak buat masak lemak kan. Kemudian kita, ini penting untuk kita naikkan donat tu nanti. Baking powder. Kalau tak ada baking powder, jangan pakai talcum powder. Okey, pakai baking powder saja. Okay, ada lagi chef kita nak letak. Ini kita masukkan telur. Telur sebiji untuk sukatan macam ni lah. Kalau you buat banyak ke besar baldi ke, tu telur 3 biji. Okey, yang ni kita pakai telur ayam. Kalau you tak ada telur ayam, you boleh pakai telur telur itik pun boleh. Kalau you kata tak ada telur itik, you jangan pandai-pandai pakai telur biawak. Jangan. Lepas tu adun-adun tu kita letakkan ini mentega cair. Mentega ataupun butter lah. Okey, untuk kita bagi satu rasa yang bau yang sedap. So bila kita makan tu dia berlemak lah kan. Dah kata ketum macam ni. Inilah kunci dia. Sparkling spacer ni elemen utama. Sekarang ni kita letak dulu separuh cawan Okay, cuba tuang. Bismillah. Cuba you tuang. Nampak tak? Berbuih. Maknanya apa? Kita gaul dulu. Kita gaul dulu. Bila kita letak sparkling ni, dia akan jadi lebih lembut. Betul? Kita punya adonan tu lebih gebu lah. Lebih kita mudah untuk kita bentuk kita lagi. Kacau dia. Dia dah nampak macam dia nak jadi dah tu. Dia dah nampak macam dia dah nak jadi. Kita uli dahulu. Nampak tu? Ni tekstur yang kita nak. Okey? Ini tekstur donat yang kita nak lah. Ini I punya preference. Kalau you all punya preference, terpulang. So, bila kita dah boleh angkat, dia tak melekat, maksudnya dia dah okey. Kita ratakan dia dah nampak macam ni kan. Macam itu kan dia. Tapi nampak teksturnya elok je. So, kita pakai sparkling sebenarnya. Nampak tu? Saya tekan, macam mana dia bounce lagi. Cantik je. Dia cantik saja. Okey. Now kita dah boleh bentuk lah. So kita tekapkan dia. Pertama sekali kita kena tekapkan dia. Kita akan dapat bentuk macam ni. So macam ni, you dapat begini. Okay, you buat lubang dia ni. Ni. Kita boleh lekatkan dia. Lekatkan dia balik. Sebab tepung ni jangan risau. Bila kita goreng dia, dia akan melekat each other nanti. Kita ambil satu. Bismillah. Kita goreng. Kita goreng dia. Kita goreng dia. Kita masukkan semua, termasuk dengan kita punya kucing. Donat kucing kita. Okey. So So donat ni jangan selalu terbalik-terbalik kan, nanti dia tak sekata. Nampak? Dah cantik lah. Cantik. Dia nampak macam skun tau. Kita punya donat ni. Okey. Nampak macam mantau nampak macam mantau sikit So kita ambil gula dia. Time tengah panas ni, you kena taburkan gula. Sebab bila kita taburkan gula time panas, gula tu akan caramelize dengan donat tu sendiri. Bila donat dah siap, mestilah kita kena pairkan dengan satu lagi air supaya moreh kita lebih sparkling bersama spacer. So sekarang ni kita just nak letak lay
Lychee. Ui, lychee ni favourite saya ni. Oh, ini kalau buka puasa ni, kalau kena ni memang refreshing betul. Lychee ni memang refreshing. Saya tak semua lain. Kena pula dengan air sparkling kan. Dengan air sparkling tu lagi dia. Okey. Tak lah. Sparkling. Kita gunakan. Okey, itu saja. Anak monyet memanjat pokok kelapa penat-penat. Cubalah kami punya resepi donat. Itu saja dari kami. Ya, betul. Terima kasih. Selamat bermoreh. Selamat bermoreh.